ni kisah berada di sebelum masuk ke dalam jail tu. So dia kata okay, declare lah kalau ada bawa duit ke apa-apa barang, jewellery ke apa kan. Jadilah bawa sedikit dolar, euro, duit ikan, ringgit Malaysia. Sebab fikir nanti kalau keluar penjara takkan tak ada satu sen tu nak belanja kawan-kawan lah, fikir kawan-kawan. Lepas tu kita buat strategi. Okay, bagi sikit kat dia orang, declare sikit kat dia orang, letak sikit dalam poket. Tapi dia kan memang check semua kan. Kita tak apa, okay, dia letak satu envelope. Semua duit-duit kita tu nanti siap ada nombor, nanti bila nak keluar penjara dia akan bagi balik. Okay. So kita cakap, wow, dia dapat balik dia ke? Sign kontrak dia. Macam, wow, Israel betul ke ni? Betul. Akhirnya kami keluar penjara sehelai pinggang tanpa apa-apa pun. Dasar envelope tu semua benda tak ada. Memang itulah dasarnya. Tak payah sign semua. Tak payah satu juga kan. Tak, tapi dia buat scan bag kita satu-satu dia check. Baik ambil je bag kalau ala-ala. Biasa propaganda lah. Cakap propaganda pasal duit tu kan kat je pecah kan. Ada separuh bagi diorang, ada separuh kat je letak kat tempat lain kan. So bila kita nak keluar daripada tempat proses tu sebelum masuk ke dalam kenderaan, diorang akan tutup mata kita. Kita dah tak nampak dah bagaimana bentuk kenderaan tu dan tangan kita di belakang. Ketika dia check tu dia keluar lagi, ni ada lagi duit ni. Lepas tu Kak Jah pun macam okey. Lepas tu dia suruh naik bas. Kan macam mana dia naik balik kat bas tu, dia panggil balik untuk bagi tahu, nak tunjuk dia orang jujur lah. Dia kata kami masukkan balik duit tu, ambil nombor baru. Konon-kononnya macam dia ada lagi balik. Inilah pelakon terbaik. Masa proses pelakon yang tak baik lah. Pelakon paling tak baik. Sebab masa proses immigration tu memang ada banyak kamera, dia orang record, dia orang apa. Dan sama juga masa kita orang nak masuk keluar penjara nak naik bas pergi ke airport. Sepanjang-panjang ni daripada kita kena intercept sampailah setitik air pun tak ada. Sampailah nak balik tu setitik air pun tak ada. Yang suruh minum kan. Sampai saya siap buat protes lagi nak minta air. Pun tak dapat juga. Tiba-tiba kita masuk tu bagi air. Tapi sebelum dia bagi air tu, buka dulu kamera. Betul-betul dekat kamera baru bagi air. Nak tunjuk. Dia nak tunjuk dekat dunia yang kononnya diorang adalah baik. Sebenarnya perangai diorang lah. Sebab orang dah nampak kau memang jahat. Pelakon tak baik tu. Aduh.